Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Selamat pagi-pagi. Hari ni Kereng nak cuba lagi dekat spot ni lah. Tengoklah mana ada spot air kan macam ni. Macam tu tak ada spot air tak boleh mancing. Kita test cuba try cari-cari lah. Kereng nak cuba hamiskan rod ni. Bulzen Zantetsu CX boardless yang Kereng beri beberapa hari yang lepas, beberapa minggu yang lepas lah. Kereng nak cuba hamiskan. Baru sempat nak hamiskan geng, kerja geng, bawa lori geng, tak dapat cuti geng. Aduh, hai jalan terus. Orang cakap trip tak putus, orang cakap alhamdulillah rezeki. Ni baru ada kesempatan. Baru nak cuti, baru nak test cuba try hamiskan. Kalau hamis, hamis lah. Kalau tak hamis, kita cuba lain kali lah. Okay, stay tune. Jangan pergi mana-mana. Okay, geng. Allah, lepas geng. Lepas geng. Oh, strike off camera guys. Strike off camera. Strike off camera. Saya layak tapau lah. Ngam-ngam auto release. Saya layak tapau. Hamis dah. Hamis dah geng diorang. Saya manis-manis. Layak tapau saya dia manis-manis. Dapat satu. Tap. Auto release. Dia dekat teratainya ni kawan, karau slow-slow pujuk macam tu. Slow-slow je kawan, macam tu je njut-njut. Kalau dia ada dia mesti ambil punya, tapi itulah nak kena sabar. Jangan kawan offkan kamera. Offkan kamera dia makan baru onkan kamera. Ni tak tahu ada lagi ke tidak ni. Biasanya satu spot seko je. Lepas tu dah kena godak. Lepas dilang. Dapat guys. Saya sedap dah. Dapat dua. Dapat dua. Saya sedap lah untuk bapak mentua kawan. Dia order. Dia kata ada dalam 3-4 ekor. Kan.
dalam sekilo setengah, 3-4 ekor. Dia nak makan. Rezeki lah bawa mentua kawan. Ngam-ngam soy. Ngam-ngam soy. That's not bad. Dah 2 ekor. Saya sedap. Alah, lepas. Turut. Turut berjaya melarikan diri. Kena guys. Kena. 3 ekor. Iya, saya sedap lagi untuk tapau manis-manis. Oh, rezeki bapak mentua kawan. Rezeki betul dia. Dapat saiz manis-manis yang diminta. Dia kata 4-5 ekor sekilo. Wah, tu saiz curut tu. Dia kata saiz tu mana manis. Okey lah geng, cukuplah sampai dekat setakat ni. Daripada pukul 7.30 sampai 8.55. Kira pukul 9 lah. 7.30 pukul 9. Kira 2 jam lah. 1 jam setengah. 2 jam pula. 1 jam setengah. 8, 9, 7.30. Ngam lah. 1 jam setengah. Dapat spek yang bapak mentua kawan nak kan. Dia kata besok kalau mancing, bila-bila kalau mancing dapat ikan ruan yang kecil-kecil dalam 4, 5, 6 ekor sekilo, dia minta. Biasa spek-spek macam tu, saiz-saiz macam tu, crank tak tapau. Tapi dia minta lebih. Tapi yang hebatnya, hari ni strike dapat spek yang dia nak tau. Spek yang lain tak ada. Spek yang saiz seekor setengah kilo ke, seekor setengah kilo ke atas ke, tak ada. Semua yang saiz-saiz jalan 3 ekor, 4 ekor sekilo, 3 ekor sekilo, macam tu lah. Memang masin lah mulut dia. Kira dapat lah dia, dapat. Set pun nak habiskan pun alhamdulillah. Set Bulzen Jantetsu habis. Lepas banyak kali geng. Dekat parit tu. Lepas banyak kali. Dia ikannya banyak ambil dekat bawah-bawah teratai je. Kan kita dah karau slow-slow tu. Umpan tu dah sampai dekat atas daun teratai. Dia baru nak ambil. Meletup. Cakap tak ada. Dapat 3 ekor je lah. Yang lain semua lepas. Jadilah untuk lepas lera orang tu. Bapak mentua kawan dengan lepaskan hilang gigil tangan crank. Okey. Ingat geng. KFC bukan yang goreng tau. Tapi crank pergi mancing. Okey. Assalamualaikum.